Okay, kita sambung yang tadi. Rina sikat dulu dengan Maybelline yang ni. Ni macam warna coklat. I don't know, tapi dia sesuai. Sikat dulu dengan warna coklat. Ni untuk simple lah. Lepas tu nak lukis dengan pensel daripada OU je. Ni pun dah best sebab warna dia macam pigmented. Macam sekali sikat pun dah jelas, dah nampak. Lepas tu untuk eyeshadow. Okay, eyeshadow ni nak pakai daripada brand ni. Brand apa ni lah? Sheer Floor ke apa tak ni? Tak tahulah sebab warna dia macam warna yang soft. Dan sebab Rina tak suka sangat kalau eyeshadow macam terlalu pekat. Lepas tu kadang dia nak pakai juga daripada Silky Girl. Rina ambil sikit daripada campur dengan warna ni ke, atau Rina macam ambil yang ni ke, ambil ni sikit ke, macam tu lah, random lah. Tapi kalau yang ni memang eyeshadow utama Rina lah. Tu ni, ni pun dah lopong-lopong dah ni. Okay, itu untuk eyeshadow. Untuk highlighter pula,